mana ni? Dekat sebulan dah kita duduk melepak tak ada kerja ni. Resume dah merata dah hantar. Amy je yang sangkut. Seronoklah dia ada kerja. Aku pun risau juga ni. Mak ayah aku kalau tahu kita penganggur ni, mesti dia suruh aku balik kampung. Ni, kita kerja dengan kakak ipar kau je lah. Dia kan ada buka cawangan kat sini kan? Alah, tak nak lah. Alah, kita carilah experience kat tempat lain. Kakak ipar aku asyik manjakan aku je. Aku pun nak rasa juga independent. Yelah, betul juga tu. Tapi, untunglah kau ada kakak ipar kaya, famous pula tu. Yang kaya tu dia, bukan aku. Mungkin kali ini bukan lagi aku yang kau Handsome kan? Handsome. Tapi sayang, Mungkin tiada lagi. ketat sangat skru kat muka tu. Tak pernah nak senyum. Kau ni pun. Kau pernah ke tengok dia senyum seorang-seorang? Ha? Kalau nak senyum, bertepat tau. Aduh. Nanti kau cakap dia gila lah pula. Memanglah aku tak pernah tengok orang senyum seorang. Tapi dia tu memang tak pernah senyum pun. Kita ni bukan tak pernah selisih dengan dia. Sombong. Ish. Mana tahu dia tak perasan. Aduh. Kau cuba positif sikit boleh tak? Eloklah tu. Backup sangat lelaki yang kau tak kenal tu. Mentang-mentanglah dia kaya. Alah, aku gurau je. Saja nak usik kau. Itu pun nak melenting. Tapi, kalau dapat kenal dengan lelaki tu, rezekilah kan? Mana aku dengan kau ni? Suka!